Pelakon Jana Nick baru-baru ini berkongsi sesuatu yang buat ramai rasa tak sedap hati. Jana atau nama sebenarnya Nurul Janah Munir yang kini berusia 31 tahun meluahkan harapan supaya ada pihak yang dapat membantu menyelamatkan seorang rakan artis yang pernah sangat rapat dengannya suatu ketika dulu. Rakan itu dikatakan terpalit dengan isu penipuan kebelakangan ini dan situasi yang berlaku nampak sangat mencurigakan pada pandangan Jana. Menurut Jana, mereka pernah berkawan baik, sangat rapat. Tapi satu hari, sahabat itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar berita. Tiada penjelasan, tiada pesan terakhir. Seolah-olah lenyap begitu sahaja. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba muncul satu mesej di WhatsApp. Rakan itu meminta pinjam duit. Jana akui, sebaik sahaja menerima mesej tersebut, dia terus telefon. Bukan sebab marah, tapi sebab rindu. Namun, apa yang berlaku selepas itu benar-benar mengejutkan. Telefon diangkat oleh seorang lelaki yang memperkenalkan diri sebagai suami kepada rakannya itu. Katanya, sahabat Jana berada di klinik ketika itu. Bayangkan perasaan bila mesej dihantar kepada kawan sendiri, tapi orang lain pula yang menjawab panggilan. Dalam hati Jana mula timbul persoalan. Siapa sebenarnya yang membalas mesej tersebut? Betulkah nombor itu masih dipegang oleh rakannya? Atau ada sesuatu yang tidak kena di sebalik semua ini? Jana mengakui dia rasa pelik dan bimbang. Nalurinya mengatakan situasi itu tidak normal. Dia berharap kalau benar rakannya sedang berada dalam keadaan yang tidak baik atau terperangkap dalam sesuatu, ada pihak yang boleh tampil membantu. Perkongsian itu buat ramai netizen turut rasa risau. Ada yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang berlaku di sebalik isu penipuan tersebut. Ada juga yang mendoakan agar rakan Jana berada dalam keadaan selamat. Kadang-kadang, bila seseorang tiba-tiba hilang dan muncul semula dalam keadaan yang meragukan, hati kecil kita akan rasa ada sesuatu yang tak kena. Pada pendapat anda, patutkah Jana terus mencari jawapan dan membantu rakannya atau lebih baik serahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.